Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini, saya nak berkongsi satu perkara yang berat tapi sangat penting, terutama bagi kita yang baru sahaja kehilangan orang tersayang. Baru-baru ini, nenek saya, Cik Zubaidah binti Ha, telah kembali ke rahmatullah. Semoga Allah merahmati rohnya dan menempatkannya di kalangan orang yang beriman. Kehilangan ini satu ujian yang besar, dan dalam keadaan sedih, kadang-kadang kita tak tahu apa yang perlu dibuat. Jadi saya nak susun satu panduan lengkap, langkah demi langkah, berdasarkan pengalaman saya dan ajaran Islam tentang apa yang perlu kita lakukan selepas seseorang meninggal dunia. Harapnya video ini boleh menjadi rujukan buat keluarga kita semua, dari urusan jenazah sehinggalah urusan harta pusaka. Apabila kita disahkan tentang kematian seseorang, perkara pertama yang paling utama adalah menyegerakan pengurusan jenazah. Ini adalah hak si mati yang wajib kita tunaikan. Prosesnya bermula dengan mendapatkan pengesahan kematian daripada pegawai perubatan. Selepas itu, jenazah perlu dimandikan dan dikafankan. Jika si mati adalah perempuan, seperti arwah nenek saya, urusan ini akan dilakukan oleh waris perempuan atau petugas jenazah wanita. Begitu juga sebaliknya jika si mati lelaki. Seterusnya adalah solat jenazah. Solat ini adalah doa terakhir kita beramai-ramai untuk memohon keampunan bagi si mati. Ia dilakukan oleh ahli keluarga, jiran dan sahabat handai. Selepas solat, jenazah perlu disegerakan untuk dikebumikan. Seperti sabda Rasulullah SAW, segerakanlah mengurus jenazah. Jadi, jika boleh, urusan pengebumian sebaiknya dibuat pada hari yang sama. Ini adalah tanda penghormatan kita yang terakhir untuk memastikan jenazah disemadikan dengan sempurna. Selepas selesai urusan pengebumian, apa pula langkah seterusnya? Biasanya, kita akan terus berada di tanah perkuburan seketika untuk berdoa. Amalan menziarahi kubur selepas pengebumian adalah dibolehkan. Kita boleh bacakan surah Al-Fatihah, surah-surah lazim atau surah Yasin jika ada kelapangan. Paling penting kita panjatkan doa khusus untuk si mati. Contoh doa yang ringkas dan selalu dibaca ialah Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang bermaksud, Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, sejahterakanlah dia dan maafkanlah dia. Dalam saat-saat ini, kesedihan itu pasti ada. Islam tidak melarang kita untuk bersedih atau menangis, namun kita dianjurkan untuk sentiasa bertenang, reda dan tidak meratap secara berlebihan. Elakkan daripada menjerit-jerit atau menyalahkan takdir, kerana setiap yang berlaku adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kita dalam menghadapi ujian ini akan menjadi pahala yang besar insya-Allah. Sekarang kita bercakap pula tentang amalan-amalan yang boleh kita teruskan untuk arwah. Satu amalan yang sering menjadi adat dalam masyarakat kita ialah majlis tahlil dan doa arwah. Tujuannya sangat baik, iaitu untuk mengumpulkan ahli keluarga, jiran dan sahabat untuk sama-sama membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa untuk si mati. Hukum mengadakan majlis tahlil ini adalah harus selagi ia tidak dicampuri dengan perkara-perkara khurafat, pembaziran atau memberatkan keluarga si mati. Ada yang bertanya, berapa lama perlu buat tahlil? Biasanya, ada yang buat pada malam pertama atau selama 3, 7, 40 atau 100 hari. Perlu diingat, bilangan hari ini hanyalah adat dan bukan satu kewajipan dalam agama. Yang paling penting ialah keikhlasan kita dalam berdoa dan bersedekah, bukan pada bilangan harinya. Buatlah sekadar yang kita mampu. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang mendoakannya. Selain majlis tahlil, ada 2 lagi amalan yang sangat besar ganjarannya untuk arwah. Pertama, sedekah. Kita sebagai anak, cucu atau waris sangat digalakkan untuk bersedekah dan niatkan pahalanya untuk arwah. Tak kira nilainya kecil atau besar, yang penting ikhlas. Boleh sedekah wang ke masjid, rumah anak yatim atau wakafkan Al-Quran atas nama arwah. InsyaAllah, pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Kedua adalah bacaan Al-Quran. Setiap kali kita membaca Al-Quran,
kita boleh niatkan pahalanya dihadiahkan kepada arwah. Begitu juga dengan amalan-amalan lain seperti puasa sunat. Pahala daripada amalan anak cucu yang soleh ini akan sampai kepada si mati di alam barzakh. Inilah hadiah terbaik yang boleh kita berikan kepada mereka yang telah pergi. Baiklah, sekarang kita masuk ke topik yang agak sensitif tetapi sangat kritikal untuk diuruskan dengan baik, iaitu wasiat dan harta pusaka atau faraid. Tujuan utama pengurusan harta ini adalah untuk mengelakkan sebarang perselisihan atau perebutan dalam keluarga. Dan yang paling penting, memastikan harta dibahagikan mengikut hukum syarak yang telah ditetapkan Allah. Langkah pertama, kumpulkan semua dokumen penting yang berkaitan dengan harta arwah, seperti geran tanah, geran rumah, buku akaun bank, dan sebagainya. Sijil kematian yang asli juga sangat penting. Kemudian waris perlu merujuk kepada pihak yang berautoriti, seperti pejabat agama Islam, amanah raya berhad, atau pejabat pusaka kecil untuk memulakan proses tuntutan harta. Perkara paling penting untuk diingat, harta pusaka tidak boleh dibahagikan sesuka hati. Ia mesti diagihkan mengikut hukum faraid. Pembahagian ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan ia adil untuk semua waris yang berhak. Urutan waris utama yang akan menerima bahagian adalah suami atau isteri yang masih hidup, anak-anak lelaki dan perempuan, serta ibu dan bapa si mati jika mereka masih ada. Jika waris utama ini tiada, barulah ia akan turun kepada waris-waris yang lain seperti cucu atau adik-beradik. Satu lagi nota yang sangat-sangat penting. Sebelum harta pusaka dibahagikan, dua perkara wajib diselesaikan terlebih dahulu. Pertama, segala hutang si mati, sama ada hutang dengan bank, individu atau apa sahaja, wajib dilangsaikan. Kedua, jika si mati ada meninggalkan wasiat, wasiat itu perlu ditunaikan, tetapi ia tidak boleh melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta. Selepas hutang dan wasiat selesai, barulah baki harta boleh dibahagikan mengikut faraid. Jika ada harta seperti tanah pusaka, adalah sangat baik jika keluarga melantik seorang wakil untuk menguruskan proses pendaftaran dan tukar nama secara sah. Ini untuk mengelakkan masalah di kemudian hari, terutama apabila melibatkan generasi akan datang. Jangan biarkan harta terbeku kerana ia tidak diuruskan dengan betul. Dalam menguruskan semua ini, adab dan tanggungjawab kita sebagai sebuah keluarga sangatlah diuji. Kehilangan orang tersayang sepatutnya merapatkan lagi hubungan kita, bukan sebaliknya. Jadi sentiasalah saling menenangkan antara satu sama lain, berlapang dada dan banyakkan bersabar. Perkara yang paling saya nak tekankan, jangan sesekali bergaduh soal harta. Perebutan harta bukan sahaja akan merosakkan silaturahim, tetapi ia juga akan menyusahkan roh si mati dan mengurangkan pahalanya. Jadikanlah proses pengurusan pusaka ini sebagai satu amanah yang perlu dilaksanakan dengan jujur dan adil. Bagi anak-anak dan cucu, tugas kita tidak terhenti di situ. Teruskanlah berdoa dan bersedekah untuk arwah. Bagi ahli keluarga yang mungkin tidak sempat pulang atau berada jauh, janganlah rasa terlalu bersalah. Doa seorang anak dari jauh pun tetap akan sampai kepada ibu bapanya. Teruskan berbuat baik dan niatkan untuk mereka. Akhir sekali, mengenai amalan ziarah kubur. Kita boleh menziarahi kubur pada bila-bila masa yang kita lapang, tetapi hari Jumaat adalah hari yang afdal. Apabila berada di kubur, cukuplah dengan membaca Al-Fatihah, beberapa doa ringkas, dan membersihkan kawasan sekitar kubur. Tidak perlu meletakkan makanan atau barangan lain. Jika ingin meletakkan bunga segar atau menyiram air, ia dibolehkan sebagai simbol ingatan dan penghormatan selagi tidak berlebihan. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan sedikit panduan kepada kita semua dalam menghadapi saat-saat yang sukar ini. Kehilangan adalah satu kepastian, tetapi cara kita menguruskannya akan menentukan keberkatan untuk kita yang masih hidup dan kesejahteraan untuk mereka yang telah pergi. Mari kita sama-sama doakan arwah nenek saya dan semua ahli keluarga kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga akhir. Jika anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk kongsikannya kepada keluarga dan rakan-rakan. Tekan butang suka dan langgan saluran ini untuk lebih banyak perkongsian.
Assalamualaikum.